Okey, jom kita bedah siasat salah satu ayat Al-Quran yang paling banyak menimbulkan perdebatan. Soalannya, adakah Al-Quran betul-betul suruh potong tangan? Mari kita lihat teksnya sendiri. Inilah ayatnya 538. Perkataan utamanya, faqta'u aydiyahuma. Selama ni, tafsiran yang biasa kita dengar ialah hukuman potong tangan secara fizikal. Tapi macam mana kalau perkataan-perkataan ni ada maksud yang lebih mendalam dalam konteks Al-Quran? Perkataan qata'a atau potong dalam Quran ia juga diguna untuk putuskan hubungan atau kuasa. Begitu juga dengan yad atau tangan. Ia sering digunakan sebagai simbol untuk kuasa atau keupayaan. Jadi, kita nampak kan ada beza antara bacaan literal dengan cara Al-Quran sendiri guna perkataan tu. Ini membuka satu tafsiran lain, putuskan cara mereka untuk mencuri, bukan anggota badan mereka. Tapi, ada lagi tak bukti lain? Petunjuk paling besar sebenarnya ada dalam ayat selepasnya. Ayat 539 terus sebut tentang taubat dan memperbaiki diri. Perkataan kuncinya kat sini ialah aslaha, yang bermaksud betulkan balik kerosakan yang dah dibuat. Al-Quran tunjuk jalan penyelesaian mengaku salah, bertaubat dan pulihkan keadaan. Persoalannya, macam mana seseorang nak perbaiki keadaan kalau tangan dah tak ada? Nampak macam tak kena kan? Ini membawa kita kepada dua sistem keadilan yang berbeza. Satu menghukum, satu lagi memulihkan. Model pemulihan ni nampaknya lebih selari dengan mesej Al-Quran. Tuhan mahukan kemudahan, bukan kesukaran. Jadi, kita ada dua pilihan tafsiran dari teks yang sama. Hukuman kekal atau pemulihan. Dan menariknya, ayat itu sendiri diakhiri dengan sifat Tuhan. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi, sistem mana yang lebih mencerminkan kebijaksanaan, yang melumpuhkan atau yang memulihkan? Anda fikirlah.